bayam crispy. Kita buat dengan kasih sayang tau. Kita goreng panas lagi kat sini. Pisang fresh. Ni bayam. Dia bayam crispy? Ya, bayam crispy. Krepek pisang. Dia macam mana? Ya, bayam crispy ni 500 gram 27 saja. Kalau krepek Krepek 500 gram 27 juga. Setengah-setengah? Boleh, kita ada. Oh, rasa dulu kat sini. Boleh? Kena rasa Rasa? dulu. Terima kasih. Tak rasa tak tahu nanti. Macam mana? Rangup pahit-pahit. Kata dia nak kata kan. Okey, dah siap. Bayam 500 gram dengan pisang 500 gram. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ada tempe crispy. Tempe? Tempe biasa awak rasa. Awak. Terima kasih. Sedap. Tipis-tipis. Tempe pun sama macam harga pisang 500 gram RM27 saja. Okey. Next, kita ada paling famous kat sini. Kita ada rempeyek. Rempeyek. Kita ada 3 jenis. Tumpi, kacang dan dengan kacang tanah.